Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemerhatian dibuat, setelah kami bertokolomos di Sabah dan saya pula bertokolomos menangani banjir di Perlis dan juga di Kelantan, seluruh Malaysia. Dan mari di Parlimen ni pula, setelah menilai semula tentang apa yang berlaku, kami dapati ada beberapa perkara yang kami tidak puas hati. Kerana ada persoalan yang kita bangkitkan tidak dijawab oleh menteri. Tidak dijawab dengan perkataan akan ambil tindakan pun. Seolahnya apa yang ditimbulkan itu berlalu begitu saja. Maka yang tinggal 3 hari ini, kita nak pastikan supaya isu yang kita bangkit itu dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dengan niat baik, suci hati, bahawa kita minta tolong jawab. Contohnya saya bagi contoh, saya timbulkan pasal KWSP, ya. Dan kita tahu bahawa pemegang akaun KWSP mengeluh dalam sosial media mereka yang paling banyak sekali. Dan kita telah bercakap di Parlimen, tapi kita tak dapat jawapan yang tepat. Yang dijawab ialah kerajaan akan libat urus. Jadi perkataan libat urus itu adalah satu kenyataan umum yang tidak menjawab secara tepatnya tentang persoalan yang berbangkit. Dan sekarang ni apa yang berlaku 2-3 hari ini membuka mata seluruh dunia. Hari ini mungkin isu ini berlegar di tempatan saja, tapi bila isu ini berlegar di seluruh dunia, kita akan mendapat malu. Yang pertama ialah tentang kes tangkapan yang dibuat kepada 202 orang, tangkapan yang dibuat kepada 202 orang, dan 171 dibebaskan, iaitu warga tempatan, kerana reman telah ditolak oleh pihak mahkamah, dan warga asing direman. Tapi benda yang besar ni ialah pihak polis sendiri menyatakan bahawa undang-undang yang ada tidak cukup untuk menahan mereka yang terlibat. Seolahnya pesta songsang ini yang nampaknya macam berleluasa, dan ada iklan yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat kesihatan yang berkenaan, yang kalau tak silap saya namanya OTOT, yang mempromosikan sona untuk sona untuk gejala songsang. Jadi yang ni saya minta Yang Berhormat Mazuk untuk ketengahkan seterusnya. Ya? Saya? Ya. Okey. 3 minit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua wartawan yang hadir, yang begitu ramai pada petang ini. Berkaitan dengan isu tangkapan kepada kumpulan yang disuspek sebagai aktiviti songsang lelaki-lelaki gay ini, ada beberapa perkara yang perlu kita tegaskan. Pertama, kita kena lihat LGBT ini bukan soal isu agama saja. Ia adalah merupakan isu dan ancaman kepada ketahanan negara dan bukan sekadar isu moral. Jadi sebab itu semua pihak tanpa mengira apa pahaman agama mereka, pegangan agama mereka, harus menolak perlakuan dan normalisasi perlakuan LGBT ini dalam apa jua bentuk. Sama ada dalam bentuk kegiatan spa ataupun kegiatan perarakan dan mempromosikan LGBT. Yang kedua saya nak sebutkan adalah kegagalan ini bukan kegagalan polis semata-mata. Kegagalan ini adalah kegagalan kerangka undang-undang yang ada dalam negara kita. Undang-undang yang ada dalam negara kita ini, kita kena ingat bahawa dia digubal pada pra-merdeka. Jadi ini sudah lama. Jadi sepatutnya kerajaan perlu melihat secara lebih komprehensif supaya dibuat beberapa pindaan kepada undang-undang. Jangan untuk mensabitkan orang yang buat pelakuan sodomi ini dengan mesti berlakunya penetration. Sedangkan di sana banyak lagi undang-undang yang boleh diguna pakai, dan mungkin kerajaan perlu pindah kepada Seksyen 377A ini supaya memasukkan soal yang berkaitan dengan niat untuk melakukan gejala songsang ini pun
perlu diambil kira dan sudah boleh disabitkan untuk kes pelanggaran undang-undang dalam negara kita. Sebab itu saya nak sebutkan yang paling penting adalah soal pindaan Seksyen 377A dan 377B yang perlu memasukkan elemen niat tadi. Kalau tidak sampai sudah kita tidak boleh dakwa sebagaimana disebutkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, mereka gagal untuk mendakwa. Itu pun masih boleh diperbincangkan lagi. Sebenarnya sepatutnya peguam negara di peringkat kerajaan perlu ada high level committee yang membincangkan tentang LGBT ini. Waktu kami jadi kerajaan, di bawah Jabatan Agama, Jabatan Perdana Menteri, di bawah JAKIM, kita create satu task force untuk menangani isu LGBT. Dalam tu ada semua, wakil AG, wakil KDN, wakil daripada KWKM, wakil daripada kementerian-kementerian lain untuk kita bincang bagaimana menangani isu LGBT, termasuklah apabila sampai kepada tahap pendakwaan. Wakil AG ada kat situ. Jadi saya minta supaya pendakwa raya menasihati polis bagaimana untuk charge kepada kumpulan lelaki yang telah pun ditangkap, yang gagal untuk direman tadi, kerana banyak lagi cara-cara lain yang boleh digunakan. Antaranya contohnya 377D, kelucahan melampau. Mereka dah ditangkap dalam keadaan betul 377D. Mereka dah ditangkap dalam keadaan berpakaian, ada yang dikatakan tidak berpakaian, dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Itu dah dikira sebagai keluncahan melampau. Keluncahan melampau. Sebenarnya kita minta kepada kerajaan supaya cari jalan untuk kenakan tindakan supaya boleh jadi pengajaran kepada yang lain-lain. Bukan kerajaan buat pengumuman sedang teliti, yang ni gagal untuk didakwa, yang ni akhirnya dia akan menyuburkan lagi aktiviti LGBT yang songsang ini, kerana LGBT ini bukan soal hak asasi kepada individu, ini adalah boleh menggugat demografi dan kestabilan budaya dan agama dalam negara kita ini. Okey, terima kasih. Ini sebagai tambahan, tambahannya ni, kita tengok senarai pegawai kerajaan semua akan diambil tindakan dibuang kerja. Tapi acap apa charge mereka? Reman tak boleh, tiba-tiba mereka nak dibuang macam mana? Kalau sekiranya mereka ni di-charge, kemudian disabitkan kesalahan, kita boleh ambil tindakan. Sekarang ni kita ambil tindakan, semua kita ambil tindakan tegas, akan pecat, akan buang. Tetapi undang-undang yang ada masih longgar, dan bagaimana tindakan boleh diambil untuk membuang kepada orang yang tidak direman. Kemudian yang keduanya ialah kalau ni Jerun nak cakap pasal, dia dah cakap tentang kehakiman semalam, tetapi tidak dijawab oleh menteri. Ya, silakan Jerun. 3 minit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya mengambil bahagian dalam membahaskan RUU Akta Profession Undang-Undang 1976 pindaan 2025. Menyentuh tentang LPQB yang saya bangkitkan kemarin ini tentang kuasa menteri yang berlebihan. Jadi disebut di situ bahawa menteri boleh membuat pelantikan untuk menganggotai LPQB. Jadi saya bangkitkan persoalan kuasa menteri terlalu banyak dalam pelantikan tersebut sehingga berlaku kelompongan atau lakuna dalam kandung keseksaan seperti mana yang disebut oleh Ahli Parlimen Pengelan Cepuan tadi tentang isu kesongsangan, ya, ataupun gay yang melibatkan 202 orang yang ditangkap. Selain itu, saya juga menyentuh tentang kehilangan kepercayaan kepada institusi kehakiman ini, iaitulah pelantikan bekas peguam negara yang sekarang ini menjadi hakim Mahkamah Persekutuan ke jawatan utama dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman, di mana dia sudah diketahui umum tercalar integriti dan imej dia tentang kegagalan dia mematuhi perintah Tuanku Sultan Pahang berkaitan dengan titah addendum terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dan begitu juga beliau telah di-charge oleh bekas Perdana Menteri tersebut atas notis penghinaan
mahkamah kerana melanggar titah edaran tersebut. Kedua-dua isu ini saya bangkitkan dalam perbahasan semalam, tetapi tidak ada siapa pun di kalangan ahli parlimen kerajaan yang menyambut isu ini, ditambah pula menteri tidak bersedia untuk menjawab. Jadi itulah sedikit sebanyak penjelasan saya. Dan saya sedih dan duka cita seperti mana yang disarankan oleh sahabat saya. Okey. Terima kasih. Kemudian masa PMQT tadi, soal jawab dengan Perdana Menteri, Ketua Pembangkang telah menimbulkan tentang isu Bloomberg yang telah mendedahkan beberapa perkara, tetapi tidak dijawab dengan tepat dan disebut perkara-perkara yang lain. Yang Berhormat Pendang akan menyatakan. Mana Pendang? Silakan. Wakil Bloomberg. 2 minit setengah. 2 minit. Terima kasih semua. Yalah, seperti yang disebut tadi, isu Bloomberg ni, dia outsider. Dia terikat dengan semua undang-undang negara. Bila dia sebut Bloomberg ini sebut sesuatu isu berkenaan dengan, terutamanya yang disentuh berkenaan dengan high-tech padu. Jadi patutnya kerajaan menjawab kenapa Bloomberg yang tidak ada apa kaitan dengan negara kita ini membangkitkan perkara ini. Kita tak boleh harap pada media tempatan. Media tempatan tak akan sebut perkara yang sensitif begini. Jadi oleh sebab itu, kita menyarankan supaya kerajaan Malaysia, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri yang berkaitan, menjawab isu yang dibangkitkan oleh Bloomberg ini berkenaan dengan high-tech padu. Sebab high-tech padu ni satu syarikat baru yang mana telah menjadi satu company kontroversi dalam negara kita. Jadi kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri menjelaskan perkara ini. Tak payahlah diversion issue kait sana kait sini seperti mana tadi disebut. Exco Terengganu dengan Exco Kelantan pun hantar surat dekat saya. Yalah, takkan kami nak hantar kat Trump. Dia Perdana Menteri. G2G negeri lain pun ada hantar dekat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebagai dia Perdana Menteri, Menteri Kewangan pula, centralized of financial compilation. Jadi kalaulah perkara-perkara begini disebut oleh berita luar negara, kalau tak betul sila saman lah. Pasal apa? Kalau berita dalam negara, sikit saja diberi amaran, dipanggil dan sebagainya. Sebab tu berita tempatan tak akan siap berita-berita macam ni. Ceritakan sikit high-tech padu ni dapat apa? Jadi yang ni kita agak sensitif, kita tak boleh sebut lah dapat apa semua. Dia ada kaitan lagi dengan very technical dengan benda-benda lain lagi. Sebab kita akan menyentuh benda pihak. Cuma kita nak bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun kerajaan Malaysia menjawab kenapa Bloomberg menyentuh isu high-tech padu ini. High-tech padu ni siapa ada di belakang dia? Siapa partnership dia? Ini semua kena dijawab oleh kerajaan Malaysia lah. Jadi itu yang penting yang kita bangkitkan. Jadi tak payahlah diversion main isu, orang kata main diversion isu ni kait sana kait sini, spin sana spin sini, tuduh kawan dulu pun biasa berlaku, sekarang ni kamu tak nampak, dulu pun curi, sekarang pun kamu dah tengok riuh rendah, sedangkan benda tu tak ada fakta. Kalau tak riuh rendah, tidak akan berlaku. Benda ini kalau tidak menjadi riuh rendah, mesti ada asas yang menyebabkan riuh rendah. Tak betul saman. Kalau tak betul saman lah. Okay. Itu perkara dia. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih. Dan akhir sekali, sebenarnya ada beberapa perkara yang menteri tak jawab dan jawapannya sengaja tu kabur. Dan sengaja menteri menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak faham dia guna. Bahasa tinggi ke atau rendah saya tak faham, tapi saya tak faham. Ada seorang menteri jawab tu, saya tak faham. Sebab menggunakan bahasa yang saya rasa agak sukar untuk kita faham. Saya rasa dia sendiri mungkin tak faham. Okey, soalan saya tadi ialah, pertama, PM tadi masa menjawab, dia sebut nama saya. Saya bangun, tak dapat. Sepatutnya hari ini hari yang terakhir untuk PM jawab bagi penggal kali ini. Bagilah seorang 5 soalan. Tapi masih ada hari Khamis. Saya cadangkan hari Khamis ni PM MQT ni
ditukar kepada PMQT supaya PM dapat menjawab banyak isu. Isu negara sekarang berlegar, berluasa. Contohnya macam pilihan raya di Sabah baru-baru ni. Kita lihat anggota kerajaan menggunakan kenderaan kemudahan dengan luar biasa. Jadi kita nak tanya berapakah yang telah dibelanjakan. Yang kedua, artis-artis Indonesia yang dibawa yang cukup hebat, siapa bayar? Masalahnya. Jadi kami ni parti yang duit tak ada, jadi artis tak ada. Artis Indonesia lagi jauh lah. Jadi kita nak tanya siapa bayar artis-artis Indonesia ni, dan juga berapa yang telah digunakan untuk kempen ini, terutamanya penggunaan jentera kerajaan seperti transport, kapal terbang dan sebagainya. Ya. Kemudian pasal PM sebut arau tadi, dia ulang 2-3 kali arau. Saya banyak kali dia ulang arau, saya bangun nak tanya, speaker kata cukup. Sepatutnya dia bagi seorang 5. Hari Khamis ni saya minta dia buat PMQT, bagi seorang 10 supaya rakyat dengar. Bila rakyat dengar, PM terang, selamatlah negara. Itulah madani. Tapi kalau kita diamkan, kita akan timbulkan keluh kesah dan fitnah. Fitnah ni berlaku kerana kita tak jawab. Jawab, jangan tak jawab. Contohnya macam saya dituduh kata memperlindungkan bekas Menteri Keuangan Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Ya, saya nak tanya, apakah yang dia sakau? Kita sebut ni sakau. Kalau kita ambil barang dia tanpa apa-apa charge, maka kita yang sakau. Bukan dia sakau. Kalau dia sakau, kita nak tahu duit mana, perbendaharaan mana, kementerian mana yang dia sakau. Saya bekas pegawai kerajaan, pegawai PTD selama 12 tahun. Saya tahu bahawa nak keluarkan duit kerajaan tu melalui prosedur yang cukup teruk. Melalui voucher dan sebagainya. Tetapi kalau disebut ada orang sakau duit dengan berbilion-bilion ringgit, ni kita nak tahu. Kalau tidak, kita akan tuduh kita yang sakau. Bagi keadilan kepada semua rakyat Malaysia. Jangan buat begitu. Saya tahu sebab saya bukan kawan baik dengan bekas Menteri Keuangan. Kalau ikut podcast Puan Naimah, dia dalam podcast baru-baru ni yang dibuat dengan Keluar Sekejap, dia menyebut, dia minta dia disaman. Yang keduanya, orang yang paling berkawan baik dengan bekas Menteri Keuangan ialah PMX. Orang baik. Saya mana kawan baik? Saya orang kecil-kecil, ahli parlimen biasa. Saya siapa nak kawan dengan saya? Tambah saya pengurusi bencher lagi, orang tak nak kawan. Jadi, Ada satu soalan. ya. Dalam podcast tadi disebut, oleh Puan Naimah ini disebut, Datin Naimah ini disebut, Tun Daim ini yang menolong membantu Perdana Menteri sekarang ini. Ya. Masa tu dia tak jadi Perdana Menteri lagi. Untuk dia di segi sumber semua. Tun Daim memang yang menolong. Betul atau tidak? Jadi soalan ini akan dijawab oleh Perdana Menteri pada hari Khamis. Pasal apa? Kita kena ingat, orang yang kawan baik rapat yang menolong pelbagai perkara ialah bekas Menteri Keuangan dengan PMX. Tapi sekarang dia sebut ada penghujung 15 bilion yang dirampas tu, dia sebut ada sakau. Sebab apa dia sebut nama saya? Arau mempertahankan tu. Saya akan pertahankan siapa saja dalam dunia ini kalau untuk tujuan keadilan. Walaupun saya bukan daripada parti keadilan, tapi saya meletakkan keadilan sebagai perjuangan saya. Jadi demikianlah adanya. Saya minta supaya hari Khamis ni, speaker jangan lagi. Saya minta speaker cuti 2 hari supaya bagi perhatian pada banjir. Tak cuti juga. Saya minta supaya speaker bagi timbangan, walaupun speaker mempunyai kuasa yang luar biasa, tolong buat PMQT pada hari Khamis. Sebab ini hari penghabis. Kemudian penggal depan kita akan melalui bulan puasa parlimen bersidang. Jadi kita tak selesai masalah ini. Saya tidak mahu fitnah meledar seluruh negara. Selepas dalam masa PRN Sabah pun kita tengok fitnah berlegar. Kesalahan bukan kesalahan kita. Kesalahan Madani. Jadi Madani ini orang sebut Madani adalah kerajaan yang bagus, salam sejahtera. Tapi kes 131 orang kena yang tak boleh direman tu akan disebut. Kenapa di zaman begini berlaku 131 orang yang melakukan dengan berani melakukan seks sonsa. Dahsyat ni. Tidak pernah berlaku. Saya rasa ini belum di pick up oleh media luar negara. Kalau dia pick up, dia kata 170 orang melakukan seks sonsa di Malaysia dan tidak boleh di-charge kerana undang-undang yang tidak mencukupi. Kita tak mau. Madani ini mestilah bersih daripada segala-galanya. Tetapi kalau dalam Madani berlaku seks sonsa, adalah satu benda yang cukup tidak bagus. Ada soalan tambahan ya? Ya. Ni ahli paling penang jadi pemberita sekarang, okey? Yang pertama soalan.
disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia dah dapat mengutip balik duit sakau ni. Berapa bilion tadi? 15 bilion. 15 bilion disebut. Boleh tak kita minta disenaraikan? Adakah Yang Amat Berhormat Menteri dan Perdana Menteri tadi senaraikan duit sakau tadi daripada mana, syarikat mana, siapa yang terlibat? 15 bilion perkara yang besar. Dan di manakan duit 15 bilion ini dibelanjakan? Adakah dipindahkan kepada LRT Pulau Pinang yang 17 bilion ni? Itu yang pertama. Yang keduanya, soalan yang kedua, kenyataan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur yang menyebut telah menangkap mereka yang terlibat dalam aktiviti Seks Sonsang. lucah sebab tak didapati. Bila ditangkap, maksudnya dia ada pertuduhan, dia ada berlaku peristiwa yang tak elok. Bila ditangkap, kalau tak ada, dia pergi tengok, dia buat raid, tak ada, dia lepas ya. Tapi ditangkap bawa balik. Cuma bila balik dia nak buat rujukan akta untuk pendakwaan. Tidak ada akta untuk mendakwa. Adakah Menteri Wilayah Persekutuan Dan Menteri Agama. dengan Menteri Agama bercadang untuk buat pindaan undang-undang yang ada dalam untuk mendakwa mereka ini, sebab ada kes yang tak ada kes yang boleh direka, yang boleh dicari akta untuk mendakwa. Okey. Yang sebelum ini kes macam ni juga. Termasuklah mungkin kes yang pernah melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tak ada kes juga pasal tu. Tapi dicari kes untuk didakwa. Apakah kes ini perancangan ataupun memang ditutup atau dan sebagainya? Itu Okey, semua persoalan ni cukup baik. Kita ambil sebahagian daripada ucapan kita tanya supaya dijawab oleh Perdana Menteri, dan kita akan minta Dewan lagi dibenarkan kalau sekiranya PMQT tak dapat, supaya soalan-soalan itu dibenarkan sebahagian besar daripada kami, sebab ini isu negara. Kalau isu negara tak jawab, maka kerajaan ini akan ditanish dengan izin oleh benda-benda yang saya sebut tadi. Akan jadi fitnah, mengumpat dan sebagainya. Sila elakkan benda-benda ni sebab kita akan menghadapi bulan puasa dan caranya mudah saja, turun bagi jawapan. Bila kita tanya soalan ini, keuntungannya sebab kerajaan boleh jawab. Tapi kalau puak-puak belah sana, dia bodek ya, kerajaan nak jawab apa? Kami ni orang kena ucap terima kasih sebab kami tanya soalan, mereka boleh jawab. Tapi kalau orang bodek nak jawab apa? Jadi itu sebab zaman saya jadi menteri dulu, saya nak orang tanya komen saya, komplain, saya boleh jawab. Dengan itu kita boleh bersihkan. Tapi kalau orang tanya soalan, dia anggap musuh. Kalau kami dia anggap musuh, maka tidak ada lagi pembangkang dalam sekarang ni, kerana semua pembangkang tanya semua jahat. Tak boleh. Padahal pembangkang ni kena ucap terima kasih sebab kami timbulkan isu ni lah. Maka kerajaan buat banyak perkara-perkara, termasuk kes minyak yang kami ungkit sampai 3 tahun baru kerajaan bagi peruntukan baru-baru ni. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.